murid-murid, jom kita belajar teknik menghantar bola. Pertama, pastikan anda berada di kedudukan selesa macam kita pelajari tadi. Bukaan kaki mestilah seluas bahu mengikut keselesaan. Seterusnya, bola berada di tengah-tengah bukaan kaki. Jangan terlalu depan dan jangan terlalu belakang. Okey. Seterusnya, pegang kayu seperti yang telah dipelajari dan badan mestilah membongkok. Seterusnya, kita buat tolakan. Baiklah. Daya tolakan ialah kita perlu mengikut jarak kawan kita. Jika jarak kawan kita dekat, kita gunakan daya yang sedikit. Manakala kalau kawan kita jauh, kita guna daya yang banyak. Tapi ingat, sebelum kita bagi, mestilah memanggil nama kawan. Jom kita lakukan aktiviti ini.